Wanita 30-an dah turun berat badan. Tapi kenapa badan gelepek? Awas, anda mungkin terturun otot kali. Macam mana nak rebuild balik otot yang terturun? Boleh naik balik ke otot? Jom kita start. Nama saya Hain. Saya berumur 37 tahun. Tinggi 145. Save video ini dan jangan lupa tekan button follow. Jika korang ada cabaran dah turun berat badan dan kemungkinan besar dah turun dah persentage lemak tetapi badan gelepek, teruk. Awak terturun sekali otot ketika korang turunkan berat badan. Siapa yang ada masalah ini, komen comel untuk Hain bantu. Yang pertama, korang kena tingkatkan pengambilan protein. Badan perlukan cukup protein untuk bina otot semula. Cuba target untuk ambil protein 1.2 gram ke 2 gram per kg berat badan masing-masing untuk naik dan bina balik otot. Sumber protein yang baik contohnya daripada real food seperti ayam, ikan, telur, tofu dan sebagainya. Korang juga boleh tambahkan sumber protein daripada whey protein, protein shake. Yang kedua, korang dah wajib mula untuk bersenam, senaman rintangan ataupun resistance training. Senaman ini paling berkesan untuk naikkan balik otot korang yang dah jatuh. Contoh senaman ni seperti squat, lunge, plank, push up, guna dumbbell, guna badan sendiri sebagai pemberat. Target senaman mula 2 ke 3 kali seminggu dah cukup. Yang ketiga, elakkan diet ataupun kalori intake yang terlalu ekstrim. Jangan buat diet yang seperti ini lagi. Kalau ambil kalori yang terlalu rendah, badan juga akan bakar otot. Untuk defisit yang lebih selamat, korang buat 300 ke 400 kalori sahaja. Saya ingin menjemput korang dalam program. Saya ingin menjemput wanita-wanita kat luar sana yang struggle nak turunkan berat badan, yang stres tak turun-turun berat badan, turun otot seperti ni sekali untuk bina balik otot. Jom join program pemakanan kita untuk Hain bantu korang. Turunkan 5 kg yang pertama dulu. Hey, aku Hain. Korang dah diet?